Nak travel ke Hat Nyai tapi buntu nak gimana? Jom aku share tempat yang memang orang Malaysia selalu sebut. First, kedai makan kat Piah Port popular dengan sup dia yang padu. Kalau nak cari produk kesihatan, ramai yang shopping kat Irrawaddy. Untuk kaki shopping, Tani Ada antara lokasi yang wajib masuk list. Kalau nak buah tangan, kedai kacang ni memang jadi pilihan ramai. Bukan kacang je tapi macam-macam produk ada. Nak makan puas hati, cuba Kelong Hair Buffet Steamboat Seafood Fresh, harga berbaloi. Kat sini korang boleh makan apa je sampai puas asalkan jangan membazir. Kalau tak, kena charge. Pagi-pagi pula, sarapan dimsum cabura memang tak pernah mengecewakan. Walaupun nama dia dimsum cabura, tapi kat sini ada macam-macam makanan yang korang boleh pilih. Alang-alang dah singgah sini, wajib singgah Samira Beach, ikon sebelah dengan patung duyung emas yang jadi tarikan utama untuk bergambar. Dah sampai sini, wajib try aiskrim coconut dia, memang sedap. Kalau nak aktiviti unik, boleh try Campuak Camp Hat Nyai. Kat sini korang boleh naik gajah. Kalau nak beli madu asli, boleh pergi Big B Garden, memang best untuk singgah. Nak shopping semua benda dalam satu tempat, Kaison ni macam one stop shopping center. Lagi best sebab terima ringgit Malaysia. Kat sini semua benda ada. Korang sure rambang mata macam mana aku rambang mata. Lepas tu jangan lupa singgah solat dan bergambar di Masjid Besar Songkla. Kalau nak lepas santai dengan suasana estetik, try Sivas Cafe buat dia ala Bubble in the Forest kat Bangkok. Dan kalau nak rasa suasana lokal, wajib ke Kelong Hair Floating Market. Siapa yang tengah diet, lupakan istilah diet kalau datang ke sini. Malam pula jangan lepaskan peluang shopping di ASEAN Night Bazaar. Kat sini pun korang akan rambang mata, semuanya ada. Dari pakaian, beg sampai ke makanan, semuanya ada. Pengalaman klasik kat Hat Nyai, naik tuk-tuk ke Lee Garden. Nak cari tempat makan dan masak, sinilah tempatnya. Dan kalau nak terus shopping, boleh singgah Danok sebelum balik. So, next trip korang dah tahu nak gimana kan?